بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita untuk kesekian kalinya Allah masih lagi memilih kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita, memberi kekuatan pada kita untuk menambahkan amalan bekalan yang memberi keuntungan kepada kita di hari kemudian nanti, di mana Allah SWT memerintahkan pada kita sesuatu perkara bukan untuk Allah dapat manfaat, tapi yang mendapat manfaat adalah diri kita. Alhamdulillah, kita malam ni berada dalam memperingati turunnya Al-Quran. Ikut ulama mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Malam ni lah 17 Ramadan, di mana ayat yang berkaitan dengannya disebut dalam ayat yang dibaca dalam ceramah kita, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr, pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran 17 Ramadan. Kerana itulah sebahagian ulama berpendapat bahawa Lailatul Qadar bukan 10 malam terakhir. Lailatul Qadar ini start daripada 1 Ramadan sampailah akhir Ramadan. Salah satu daripadanya adalah malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Walaupun ada sebahagian mengatakan malam-malam ganjil 10 terakhir, ada yang mengatakan bahawa pada malam 27. Tapi ada sebahagian ulama juga mengatakan bahawa Lailatul Qadar terpilih salah satu daripada hari-hari dalam bulan Ramadan, start daripada 1 sampai habis. Salah satu daripadanya Tuhan pilih Lailatul Qadar. Dan mulianya, ulama mulianya bulan Ramadan ini kerana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Kerana itulah bulan Ramadan dikatakan mulia, kerana bulan Ramadan berjireket dengan Al-Quran. Sebagaimana yang saya sebut semalam, kita nak jadi mulia, kita juga kena direket dengan Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran, menjadi peminat Al-Quran, kasih pada Al-Quran. Itu boleh menyebabkan, bila kita kasih pada Al-Quran, boleh menyebabkan Allah pun kasih pada kita. Kita jadi mulia juga dengan sebab Al-Quran. Kerana bulan Ramadan mulia kerana turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ada 3 surah, ada 3 ayat yang bercerita tentang turunnya Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana dalamnya diturunkan Al-Quran yang memberi petunjuk, yang menjadi pembeza di antara yang benar dengan yang batil. Kemudian ayat tadilah satu lagi ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran ialah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat surah Iqra, ayat 1 hingga 5 itulah ayat
yang pertama diturunkan masa Nabi duduk di Gua Hira. Turunnya Al-Quran, turunnya ayat Inna anzalna, turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dalam ayat pertama itu Tuhan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dalam ayat itu Tuhan sebut 2 kali perkataan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 2 kali Tuhan sebut Iqra. Ikut ulama, perkataan Iqra dalam Quran disebut 3 kali. Yang pertama dan yang kedua disebut dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 2 kali sebut Iqra. Dan satu lagi disebut Iqra, Tuhan kata Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Itu cerita tentang pada hari akhirat nanti, pada mahsyar nanti, Tuhan kata, Tuhan berfirman kepada manusia, Iqra kitabak, bacalah buku suratan amalanmu. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawm, cukuplah hari ini sebagai saksi kamu dengan baca kitabmu. Ikut sebab tafsir pula, pasal apa disebut Iqra kitabak, bacalah kitab kamu. Bacalah kitab kamu. Bacalah kitab kamu ini, iaitu ikut tafsiran ulama, dia kata kitab kamu mana benda yang kita tulis, kita sendiri tulis, bukan hak mereka orang atik tulis dah. Iqra kitabak, bacalah buku surat amalan. Ulama menceritakan bahawa pada masa kita mati, kita duduk dalam kubur, maka diceritakan bahawa sebelum malaikat muka nakir mari, ada malaikat pun lain dulu mari suruh apa? Tulis gapo mu buat, start daripada mu cukup umur sampai mu mati, gapo mu tulis. Maka orang mati masa tu kata pada malaikat, aku nak tulis mana peng, mana dakwah tak ada. Maka malaikat orang itu kata, tuh, mu ambil kain kapanmu, buat kertas, mu ambil air liurmu sebagai dakwah, mu ambil jari telunjukmu sebagai pena, sebagai pen. Tulis apa mu buat, start daripada mu akhir balik sampai lah mati. Maka ketika itu kita yang jadi mayat tu akan tulis. Oh baik, sedaplah tulis lagi, tulis. Ibu hak jahat kita buat, maksiat kita buat, yang tidak sempat kita bertobat, maka ketika itu berat nak tulis. Malaikat tu akan pukul kita. Kena tulis juga. Kena tulis juga. Jadi kerana itulah kita kalau tak si berat tulisan kita kena bertaubat. Bertaubat, istighfar pada Allah, utamanya dalam bulan Ramadan ini, yang mana Allah membebaskan ramai manusia daripada api neraka. Maka kita ambil peluang. Kerana itu dalam malam pertama ataupun yang kedua itu saya sebut doa Nabi, salah satu doa malaikat yang mana Nabi aminkan, celaka bagi orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Bila keluar bulan Ramadan,
tidak ada dosa dia diampunkan. Dia tak ambil peluang. Maha Pemurah Allah yang melimpah ruh, melebihi daripada bulan-bulan yang lain dalam bulan Ramadan ini, untuk mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi kita istighfar banyak-banyak kepada Allah, mohon ampun, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan kalau boleh biar menangis. Masa istighfar tu kita duduk seorang nak tidur kau ingat dosa-dosa kita, yang mana kita beristighfar pada Allah. Istighfar pada Allah tu kita tak tahu, tak tahu Tuhan terima tak. Mohon permohonan kita, mohon ampun tu Tuhan terima ke tak. Oh, pasti kita buat dosa, dan bila buat dosa akan tiba balasannya. Kalau tidak diampunkan oleh Allah, kita tak tahu Allah ampun ataupun tidak dosa kita. Maka ketika itu kita rasa bimbang, takut Tuhan tak ampun. Dalam keadaan kita rasa bimbang itu menyebabkan kita mengalir air mata, Kerana itulah dalam ayat surah As-Sajdah disebut bahawa manusia ini tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una khaufan wa tam'a. Manusia yang beriman ni dia bangun pada malamnya dalam keadaan khauf, rasa takut Tuhan tak ampun dosa dia, Tuhan tak ampun dosa kita. Kita tak tahu. Kalau masa sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka melakukan dosa, mereka mengadu pada Nabi. Dan kadang-kadang turun ayat Al-Quran yang menceritakan bahawa Allah sudah ampunkan dosa dia. Mana dia tahu pengampunan dosa dia. Tapi kita ni, zaman kita ni, wahyu sudah tidak diturunkan, telah terputus wahyu, terputus wahyu tidak diturunkan. Kita tak tahu dosa kita Tuhan ampun atau tidak. Dan kita tidak tahu juga amalan kita buat ni Tuhan terima ke tak. Kita tak tahu juga. Kita ada semaya tu kata ambil mari maji mereka, Tuhan terima tak aku buat ni. Kita fikir keputusan tak ada lagi, kita tahu lagi keputusan, maka kita mohon istighfar pada Allah banyak-banyak. Kerana kita ada satu lagi sifat, khaufan wa tam'a. Ada satu sifat, kita kena ada dua sifat tu, sifat takut, dan yang kedua sifat tam'a, tomok. Sifat tomok. Tomok ni dalam bahasa Kelantan kita, tak tahulah, orang muda kenal tak lagi perkataan orang Kelantan sebut tomok. Tomok ni sebenarnya mungkin daripada bahasa Arab. Bahasa Arab tomok. Bahasa tomok dalam luar Kelantan kadang ada tomok. Tomok ni maknanya nok sangat-sangat. Kau nok sungguh-sungguh. Istighfar pada Allah, takut Allah tak terima, tapi aku nak pengampunan Allah. Maka ketika itu walaupun Tuhan tak terima kau, Tuhan terima kau, tetap istighfar pada Allah SWT. Istighfar pada Allah. Itu dua sifat. Kadang-kadang dalam logat Kelantan kita ni banyak bahasa Arab yang kita tidak tahu. Macam perkataan Iqra' tu sendiri. Pernah ustaz saya dulu lah, ustaz yang ngaji, dia terjemahkan. Dia kata daripada perkataan Iqra' ni, orang Kelantan cuba masuk dalam bahasa dia. Bukan Quran tu orang Kelantan, tapi orang Kelantan cuba nak menghayati Quran, maka dia ambil perkataan Quran tu buat dalam logat Kelantan. Gapo logat Kelantan yang perkataan ini Iqra'. Ustaz saya dulu lah, dia sebut, dia kata perkataan korek. Korek. Dia kata ada persamaan dengan Iqra'.
Iqra arti dia baca. Baca ni bukan baca buku saja, banyak benda orang kita baca. Baca bukan berbentuk tulisan saja baca. Kita bangun pagi tengok langit gelap, ikut bacaan aku. Nak ucap hari ni tu, kita baca awal orang gelap tu, kita baca sebagai hari nak ucap. Itu baca juga tu. Baca juga. Kita tengok anak kita malam, baca malam ikut bacaan aku budak ni. Tak apa besok ni bacaan kita, bukan tulisan bacaan. Itu maknanya korek ni maknanya kita gali, kita selidiki, kita cari sumber dia. Kerana itu perkataan Iqra tu mempunyai pengertian yang begitu besar, yang begitu mendalam. Itulah mudah-mudahan sedikit tazkirah pada malam ini memberi manfaat pada kita semua. Wallahu a'lam.